Pembunuh adalah Amerika Syarikat. Kita melihat bahawa ini semacam satu usaha yang betul-betul nak hancurkan Iran. Pasal apa mereka buat ni on Iran? Kenapa? Mereka ini dulu exploit Iran. Pada satu masa dulu, masa Iran masih ada raja, mereka ambil semua minyak daripada Iran. Bila ada revolusi Iran, jadi puak Khomeini ini sudah ambil alih. Dan dialah Khomeini ini ambil tindakan menentang Amerika, termasuk menawan beberapa orang Amerika. Jadi mereka tak pernah hilang dendam. Mereka nak balas. Pasal ini, negara ini takut kehendak mereka. Mereka nak semua negara ikut kehendak mereka. Jadi bila didapati Iran ini, dia mempunyai pendirian tersendiri, maka dia perlu diserang. Kerana sebenarnya mereka takut nak serang negara yang besar. Niat mereka kalau boleh nak serang Rusia, tapi kalau serang Rusia jadi perang dunia. Jadi mereka hentam Iran. Dan Iran ini tak boleh buat apa pun yang betul. Mereka memberi jaminan mereka tak akan buat bom. Tak kira tak buat bom ke tak buat. Kami nak hancurkan. Ya, Iran tak boleh ada atom sama sekali. Bagi saya, kalau yang ganas di kawasan itu ialah Israel. Kalau ada orang yang nak salah guna senjata, orangnya Israel. Tapi tak ada sekatan terhadap Israel. Bahkan ada bantuan kepada Israel supaya menyerang Iran. Jadi belum serangan Israel ke atas Iran, Trump ambil arah supaya pegawai-pegawai diplomatik mereka di daerah itu balik. Bermakna bahawa dia tahu, dia sedar apa niat Israel dan dia sokong. Kalau dia bantah, kalau Israel tak buatlah. Tapi Israel dapat sokongan dan Israel berkata dengan terang-terang bahawa dia buat serangan ini dengan full knowledge Amerika. Mereka sokong. Jadi belakang Israel ialah Amerika Syarikat. Pembunuh adalah Amerika Syarikat. Baik di Gaza, baik di Iran, baik di Lebanon dan mana-mana tempat pun. Dan kita dapati di kawasan kita ini pun ada usaha supaya ada peperangan antara negara China dengan Taiwan. Dengan itu mereka bolehlah jual senjata mereka kepada Taiwan. Dia dapat keuntungan daripada peperangan.